berkaitan dengan Palestin di saat ini yang dibantai oleh Israel dengan bantuan Amerika Syarikat. Saya membaca dan saya yakin tuan-tuan di luar sana juga membaca tentang satu fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Ijtihad dan Fatwa Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia. Di mana kalau kita tengok itu ada fatwa itu menggariskan beberapa intipati. Antaranya yang mungkin saya boleh sebut di sini iaitu sampai masanya wajib bagi orang Islam di mana sahaja untuk berjihad. Dan yang keduanya, wajib untuk negara Islam, negara Arab dan negara bukan Arab yang Islam campur tangan ketenteraan di dalam membantu menyelamatkan saudara kita di Gaza khususnya. Dan juga wajib untuk mengkaji semula perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara Islam dan juga negara-negara Arab tentang perjanjian-perjanjian yang berlaku antara negara mereka dengan Israel. Bahkan juga wajib bagi negara Islam dan negara-negara Arab untuk jihad harta mereka, membebaskan saudara kita di Palestin yang hari ini dibunuh. Bukan sedikit jiwa yang telah pun terkorban, tak kira lah orang awam, orang tua, perempuan, kanak-kanak telah pun terbunuh. Bukannya sedikit, hampir 50,000 jiwa yang telah terkorban dibunuh. Dan hari ini masih berlaku lagi. Dan saya sangat rasa terpanggil untuk melihat, meneliti apa pandangan negara kita. Baru-baru ini Alhamdulillah, JAKIM telah pun menyuarakan bahawasanya JAKIM akan melihat fatwa itu dan akan mengeluarkan pandangan JAKIM bagi pihak negara kita dengan melihat kepentingan-kepentingan negara kita. Barulah JAKIM akan mengeluarkan pandangan tersendiri. Saya nak mengatakan kepada JAKIM sebagai satu institusi agama yang besar di negara kita ini sebab dia ada menteri. Pertama sekali, JAKIM jangan cuba melihat, menganalisa keputusan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Ijtihad Fatwa Kesatuan Ulama Sedunia itu dengan JAKIM bersendiri. Ataupun JAKIM jangan memberikan pandangan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Ijtihad dan Fatwa Kesatuan Ulama Sedunia dengan dibayangi oleh ketakutan kepada DAP. Maknanya JAKIM akan berpandangan tetapi dibayang oleh ketakutan dengan DAP. Sebab DAP dominan 40 kerusi di Parlimen. Kalau DAP tak setuju dengan fatwa, dengan pendapat JAKIM terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Ijtihad dan Fatwa Kesatuan Ulama Muslim Sedunia, maka DAP boleh tarik handbrake menyebabkan kerajaan jatuh. Ini jangan JAKIM jadikan sandaran. Yang ketiga, JAKIM jangan dikekang kebebasan keakademikan dia, dikekang kepakaran dia untuk bebas mengeluarkan pandangan-pandangan oleh mana-mana kuasa di negara kita ini. Ini penting sangat. Dan terakhirnya, saya minta JAKIM sila memanggil ulama-ulama hebat di dunia sana yang terlibat dengan Jawatan Kuasa Ijtihad dan Fatwa Kesatuan Ulama Muslim Dunia. Panggil mereka dan kita barisi mereka ini bersama dengan mufti-mufti di negara kita bersama dengan JAKIM dan diadakan perbincangan yang hebat, perbincangan yang bebas dibimbing oleh kepakaran masing-masing, perbincangan yang tidak boleh dikongkong oleh ketakutan bayangan-bayangan DAP. Perbincangan itu berlaku dengan bebas tanpa ada meraihkan kehendak pemimpin politik di negara kita ini. Sebaliknya, perbincangan yang dihadiri oleh JAKIM, dihadiri oleh mufti-mufti di negara kita, dihadiri oleh Jawatan Kuasa Ijtihad dan Fatwa Kesatuan Ulama Muslim Sedunia itu bebas. Mereka akan memejakan idea-idea mereka, hujah-hujah mereka dengan berlandaskan syarak, dan kebebasan ini mereka gunakan semaksimal mungkin untuk memahamkan JAKIM, untuk memahamkan mufti-mufti di negara kita. Perbincangan itu akhirnya bagi saya akan mengeluarkan pendapat yang selari dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Ijtihad dan Fatwa Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia. Janganlah sekali-kali JAKIM hanya bersendirian sahaja untuk menilai, untuk menganalisa, untuk memberikan pandangan kepada fatwa yang telah dikeluarkan. Sebab saya bimbang JAKIM akan mengambil kira kehendak orang politik, mengambil kira kehendak DAP dalam memberikan pandangan baru terhadap apa yang perlu dilakukan oleh negara kita dalam membantu saudara kita di Palestin.